Bolehkah kita lupakan kitab lama seperti Quran yang telah rosak dengan bakar dan abunya dibuang ke dalam sungai? Baik. Quran lama, kitab lama. Kalau kita tak boleh nak jaga dah, kalau kita tak boleh nak guna, boleh dilupuskan. Okey? Hukumnya boleh. Caranya bergantung kepada cara mana ia ditulis. Kita akan jumpa dalam kitab-kitab surah, kitab-kitab fiqh lama, dia kata diselam, direndam dalam air. Kita pun ambil Quran rendam 3 tahun, dah tangga-tangga tulisan. Rupanya nak suruh rendam dalam air tu kitab tulisan tangan. Dulu kitab tak dicetak, dikilang, ditulis tangan. Faham? Zaman Imam Syafi'i nak mengaji Muwatta' Imam Malik, dia tidak ada kitab Muwatta'. Dan dia tidak ada duit nak upah orang tulis. Rupanya pada zaman tu kalau kita nak mengaji kitab, kita kena upah seorang penulis. Dia akan tulis kitab tu. Siap kita upah, dia beri kita kitab. Kita lah ni beli kedai cetak dikilang. Faham? Dakwah dia tu tidak akan hilang dengan direndam. Jadi kena bakar. Dalam fatwa ulama moden, bakar. Fatwa ulama dulu, rendam. Kena tengok wakil. Rupanya rendam tu kitab-kitab tulisan tangan. Dakwah ni bom. Ya, kitab tulisan tangan, kita rendam 2-3 hari, putih kertas. Hilang tulisan. Itu cara dia. Okey. Jadi kita tanya sekarang ni zaman moden. Semuanya Quran mushaf, kitab-kitab ulama cetak dikilang. Mu rendam dak tangga. Caranya bakar. Lepas tu fatwa mutaakhirin bakar. Okey? Fatwa Mufti Johor, Syekh Alwi Al-Haddad bakar. Fatwa Mufti Terengganu mazhab Maliki tahun 71. Bakar. Dah. Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, bekas Mufti Besar Negeri Mesir tahun 55. Bakar. Jadi bakar Quran tadi yang sudah buruk. Faham? Kerana tujuan apa? Bukan kerana nak menghina Quran. Tujuan i'anah, nak menjaga Quran daripada tercemar, daripada disia-siakan, dilempar buang dan sebagainya. Kita bakar. Syaratnya wajib bakar sehingga hangus semua rupa tulisan. Kalau ada tinggal sikit-sikit, membuang dah haram. Mesti hilang semua, jadi hangus. Dan tidak wajib ditanam, hanyut sungai, laut dan sebagainya. Sunat kata setengah ulama, ditanam di dalam tanah.